Munsik dah air dalam hutan nak habisan stok air, boleh minum air dari pokok tu lah. Akar pokok dah warna. Alhamdulillah. Akar pokok apa? Kemedu. Pastikan air yang nak diminum daripada akar pokok yang berwarna jenis macam tu. Warna jenis macam tu. Jangan warna putih ha. Punya putih macam liquid paper, macam susu jangan minum. Ataupun yang berwarna merah jangan minum. Kecuali air macam tu lah tadi. Banyak khasiat air tu guys. Fresh. Okey. Akar pokok yang kami orang potong tadi macam tu.